Terus kita gunakan ni sound clear apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Tuan-tuan yang saya muliakan, apa khabar semuanya sahabat-sahabatku yang jauh mata dekat di hati? Kena ada ni lah. Baru dapat kita apa? Baru dapat clear lah monitor. Best. Syukur alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kita masih lagi diberikan Allah kesihatan, nikmat sehat, nikmat bahagia, nikmat kehidupan yang Allah beri pada kita, di mana kita masih boleh lagi berkesempatan untuk mengerjakan amal-amal kebaikan, ibadah, apa yang disuruh, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama umat. Jadi khusus untuk malam ini, sebelum berangkatnya saya pergi ke, insya-Allah ke Sarawak atas undangan permintaan rawatan saudara kita. Jadi saya ingin maklumkan untuk sahabat-sahabat kita yang berada di Sarawak, insya-Allah seberadanya saya selama 5 hari di Sarawak, semoga ini dapat membantu sahabat-sahabat kita yang berada di Sarawak untuk mendapatkan khidmat rawatan dan apa saja yang boleh saya bantu ketika saya berada di sana, insya-Allah. Mungkin kekangan, kejauhan, jarak dan masa kita untuk berada di Sarawak. Jadi ini kesempatan yang diberikan Allah Ta'ala, rancangan kita, rancangan manusia, tapi sesuai dengan rancangan Allah Ta'ala, insya-Allah kita akan berangkat besok pagi. InsyaAllah jam 10-11 pagi kita akan sampailah di Sarawak, insyaAllah. Dengan izin Allah SWT. Amin, amin, ya amin. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih khusus buat saudara kita Tuan Said yang berada di Batu Kawah. Tempat yang kami tuju itu di Batu Kawah, macam tu. Jadi sahabat-sahabat yang berada di sekitar Batu Kawah, Sarawak, semoga kita dapat bertemu hari esok. Salam santun, salam satu persaudaraan untuk semua kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang berada di Sarawak. Salam hormat, salam sayang untuk semuanya. Salam seiman, salam sebangsa, salam senegara dan salam seagama. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Facebook. Jadi saya buka live ini di TikTok dan di Facebook Azam Saraf. InsyaAllah sepanjang saya berada di sana tadi, kita akan mendokumentasikan visual audio kita di dalam YouTube kita Azam Saraf. Jadi tuan-tuan harus ada akaun saya tu Azam Saraf, agar tuan-tuan dapat melihat apakah yang kami lakukan, bagaimanakah proses rawatan dia, apakah hasil dia yang berlaku di sana. InsyaAllah tuan-tuan ya. Jadi itulah maklumat-maklumat penting yang saya nak sampaikan untuk sahabat-sahabat semua. Untuk khusus yang sahabat-sahabat yang berada di Sarawak yang ingin dapatkan khidmat rawatan, ambil nombor yang dekat stiker sini atau yang dekat Facebook, boleh ambil di dalam profil. Hubungi nombor tersebut, insya-Allah nombor tu saya berada dengan saya boleh jawab terus ke mana lokasi homestay saya atau hotel yang kami duduk, kami akan beritahu, maklumkan. Jadi insya-Allah di Sarawak kita tidak ada siapa-siapa tuan-tuan. Kita bergerak lillahi ta'ala, tawakkaltu 'ala Allah. InsyaAllah kita mengikut kata hati kita, dijemput melakukan apa yang Allah suruh, sebaik-baik umat yang bermanfaat untuk umat yang lain. Jadi pusat rawatan kami tutup 5 hari sementara waktu kami berada di Sarawak, insyaAllah. Ya, sahabat-sahabat yang ada ingin mengajukan pertanyaan, boleh mengajukan pertanyaan, boleh. InsyaAllah yang mampu saya jawab insyaAllah pada malam hari ini. Tentang rawatan, sebatas rawatan ataupun apa saja, insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat,
dalam satu hari aktiviti yang kita lakukan setelah kita bangun selepas subuh bangun, sudah kita mengerjakan ibadah solat, kita bersiap-siap untuk bertugas, kerja dan sebagainya. Sampailah dini hari, setengah hari kita sampai kita lakukan kerja, makan lunch petang. Sudah habis itu kita berehat untuk kita pulang jam 5 petang sampai ke rumah, naik kereta, naik motor, naik apa saja pengangkutan sampai ke rumah. Sampai ke lewat malam macam-macam waktu sekarang ini. Jadi kita ambil masa untuk kita berdialog dengan diri kita sendiri. Duduk di atas tikar solat, tikar semayang tadi tu, kita berdialog dalam hati kita. Kita tanya, kita jawab. Kita tanya, kita jawab. Apakah satu hari ini aku dah melakukan perkara-perkara yang positif, yang baik? Apakah sumbangan aku kepada umat? Apakah yang telah aku lakukan kepada umat? Jangan kita duduk tanya apakah yang orang dah buat kat kita. Jangan. Hari ini apa saja yang aku dah buat? Apakah perkara yang terbaik aku dah buat? Dan siapakah yang aku perlu minta maaf hari ini? Macam tu tuan-tuan. Jadi ambil masa kita untuk berdialog dengan diri kita, mencari introspeksi diri kita. Hari ini di manakah kelemahan-kelemahan yang dah aku lakukan, dan siapakah saja yang telah aku tersakiti hatinya? Sudahkah aku mohon maaf kepada beliau semua? Begitu. Jadi sesuai dengan apa yang Allah suruh pada kita, hablum minallah, hablum minan nas. Mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Taala dan dekat juga kita berhubungan dengan makhluk Allah Subhanahu Taala. Kemarin semalam tuan-tuan kami berada di Putrajaya di atas permintaan saudara-saudara kita kerana diganggu, diteror oleh sihir di dalam perniagaannya. InsyaAllah nanti kami akan letakkan videonya di YouTube. Tuan-tuan boleh tengok di YouTube nanti. Jadi ini bermula dengan kejadian-kejadian mimpi-mimpi, kemudian didatangi, nampak kelibat dan sebagainya. Jadi semalam kami dah selesaikan masalahnya, dah pergi ke tempat kejadian. Kita merukiahkan pusat perniagaan tersebut, spa-nya juga, pusat perniagaannya juga kita buat. InsyaAllah, alhamdulillah, semoga pekerjanya semakin kuat, ibadahnya semakin kuat, ownernya juga semakin dimurahkan rezeki, melimpah-limpah, semakin mendapat berkah dalam perniagaannya. InsyaAllah kami doakan kerana 99% Rasulullah cakap itu perniagaan, daripada datangnya rezeki itu datang daripada perniagaan. Begitu. Jadi berniaga lah tuan-tuan. Jadi pada kita yang tak ada modal nak berniaga, kita berniagalah dengan amalan-amalan kita. Buatlah kebaikan sesuai dengan apa yang Allah Nabi perintahkan kita. Bantulah, bercakaplah, menyampaikanlah walau sebaris ayat. Ada permintaan apa-apa, sampaikanlah maklumat. Ada orang sesat, tunjukkan jalan yang benar, insyaAllah. Apabila seseorang datang kepadamu, berikanlah dia solusi yang tepat. Macam tu, insyaAllah. Mudah-mudahan tuan. Amin, amin, ya amin. Yang balik benda ni, bagus pula tengok. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi syairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi
wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Alhamdulillah. Perbanyakkan solawat, perbaiki solat tuan-tuan, insya-Allah. Kecil bagi Allah Ta'ala untuk memberikan kita apa yang kita mahu di dunia ini. Jadi setakat ini dahulu untuk sahabat kita, insya-Allah kita bertatap muka, bertatap mata. Semoga nanti kita dapat bertatap mata berdepan nanti berada di Sarawak. InsyaAllah apa saja masalah tuan-tuan, insyaAllah mudah-mudahan saya boleh terbantukan. Nanti juga saya ke Sarawak, nanti saya akan bawa semuanya, madunya, insyaAllah dengan tasbihnya, dengan apa sajalah, adalah barang-barang yang saya bawakan khusus untuk Azam Saraf punya produk. Minyaknya, bidaranya, semuanya kita bawakan. Jadi sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan produk-produk daripada Azam Saraf nanti, insyaAllah mendapatkan di Sarawak nanti, insyaAllah. Amin, amin, ya amin. Baik, terima kasih banyak-banyak sahabat kita di Facebook. Saya tutup di Facebook dulu, insyaAllah. Facebook jangan tercari-cari ya. 5 hari saya tak ada di Selangor, Kuala Lumpur. InsyaAllah nanti depan ni kita berada di Sarawak. Live kita daripada Sarawak nanti, insyaAllah. Yang dapat temu janji semoga nanti datang pada 5 hari selepas ini ya, insyaAllah. Semoga live ini akan menyampaikan informasi yang saya nak sampaikan. Semoga terdengar dan dapat maklumat ilmu, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang pula. Jadi barang-barang kita dah boleh pusing tak? Boleh pusing? Bagasi kita dah siap-siap tuan-tuan. Alhamdulillah bagasi sudah siap-siap semua. InsyaAllah banyak jugalah. Alhamdulillah. Saya berangkat 5 orang lah. InsyaAllah 5 orang. Kita berangkat 5 orang. Dengan anak murid satu kita bawa satu Laksmana saya bawa satu. Satu bentara saya waktu tinggal menjaga istana. Jadi saya buat satu Laksmana saya ikut saya. Kalau jadi apa-apa senang. Acik. Tak dapat sana ya? Tak dapat. Tuan Megat, alhamdulillah. Nak booking tuan duduk di Sabah Sarawak ke? Di Sarawak ke? Jadi untuk semua sahabat-sahabat kita yang berada di Sarawak, saya ulang lagi sekali, insyaAllah biar maklumatnya sampai tepat. Itu ada nombor di stiker ni, nampak di songkok saya ni ada nombor ni, ada WhatsApp nombor ni. Di WhatsApp nombor ni, insyaAllah. Semoga saya dapat bantu ramai sahabat-sahabat kita yang berada di sana ya. Yang mana yang tak boleh berjalan, yang tak boleh sakit belakang, sakit apa, mudah-mudahan kita dapat terbantukan. Jadi insyaAllah kita akan buat rawatan itu di homestay yang saya duduk tu lah. Jadi siapa saja yang berhubung dengan saya di alamat ini nanti, yang serius saja nanti kita akan berikan alamat homestay saya. Kita akan kongsikan alamat homestay itu kerana tak boleh kita bagi alamat itu sesuka-suka macam tu, betul tuan bahayalah kita bagi nama alamat kita, nanti orang tak dikenali datang, tak dikenali dengan niat yang tak baik. Kalau dikenali dengan niat tak baik, niat baik tak apa kan. Yang tak dikenali dengan niat tak baik pula. Jadi kita bukan nak beradu apa-apa. Kita ke sana membawa apa yang kita boleh bantu. Bukan kita membawa satu perkara masalah. Ya macam tu tuan, insya-Allah. Pagi-pagi menunggu. Pagi-pagi bagi bantuan 2-3 kerat. Pagi-pagi bukan. 2-3. Jangan 2-3. Pulang pagi-pagi hujan lebat. Datang kami melawat sahabat. Menziarah sahabat gitu.
Amin, amin. InsyaAllah. Jadi kalau tentang rawatan, sahabat boleh dapatkan video-video kita, banyaklah kat video kita dekat VTT kita tu. Tak boleh cakap lah video, terlampau banyak sangat video, saking banyak sangat video sampai saya pun tak tahu dah. Video-video yang ada, saya bukan berniat untuk membuat rawatan root tour, tuan, bukan. Ini sebabnya patient tu pernah datang ke tempat rawatan kita. Patient pernah berada di pusat rawatan kita, datang rawatan sekali, beliau lumpuh. Jadi bermasalah bagi beliau untuk naik flight, pakai kursi roda, naik ulang-alik susah. Jadi boleh tak Tuan Azam kalau datang ke tempat saya? InsyaAllah boleh, walaupun saya boleh berjalan pakai tongkat, tapi saya lebih boleh daripada beliau pasal beliau terbaring di katil. Jadi saya masih boleh, maka saya nak ambil peluang ini. Boleh. Jadi saya buat dengan tongkat saya berjalan lah, tak apa. Saya tak mahu saya kalah dengan orang lain. Saya tidak ada apa-apa kekurangan Allah beri pada saya. Alhamdulillah. Dah 50 tahun Allah bagi saya sihat. Hari ni bagi saya sakit sikit je. Saya tak boleh buat apa yang orang sihat boleh buat. Saya boleh buat lebih baik daripada orang lain, orang sihat boleh buat. Saya boleh buat lebih baik daripada waktu saya sihat dulu, daripada sakit ni hari ni. Macam tu maksud saya, tuan. Makanya saya boleh bawa kereta sampai Kelantan, sampai ke Kedah. Saya bawa kereta sendiri sampai sana untuk menuntut permintaan saudara-saudara kita. Jadi kalau kita tak pergi ke tempat itu, kalau kita tak tahu kisah sebenar, kita tak boleh bantu dalam hal ini, tuan. Jadi bila saya sampai ke tempat itu, kita boleh faham adakah itu gangguan-gangguan dikarenakan medis saja, atau gangguan ini ada berkenaan dengan metafizika, berkenaan dengan alam-alam sekitar. Di situ terdapat gangguan-gangguan jin, atau pun gangguan-gangguan daripada bahagian-bahagian nasab ataupun tempat tinggal itu sendiri. Itu macam tu, insyaAllah. Makanya saya tu harus mengambil langkah dan mengambil tempat ini, InsyaAllah. Semoga saya dapat bertemu juga dengan sahabat-sahabat kita yang perawat-perawat yang berada di Sarawak yang ingin bertemu dengan saya kat sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita boleh bertemu sama-sama, kita saling bahu-membahu. Waalaikumsalam. Boleh saling bahu-membahu, berdiri jangan tanpa menjatuhkan, bercahaya tanpa menutup cahaya-cahaya yang lain gitu. Okey. Saya berada di Sarawak insya-Allah 5 hari, mengikut tiket yang kita belilah, pergi dan pulangnya 5 hari saja. Jadi saya dah susun jadual untuk waktu rawatan. Saya sebelum pergi ke sebuah tempat, saya dah susun sebuah jadual dengan penuh teliti. Jadi sahabat-sahabat yang ada bermasalah sakit saraf sebagainya yang ingin dapatkan rawatan, ambil nombor di admin di sini, admin ni nombor ni ambil WhatsApp, kemudian maklumkan tuan, insya-Allah. Kalau di sekitar dekat-dekat dengan airport, di bandar-bandar tu saya boleh naik kereta pergi ke rumah tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh bawa pasien ke tempat saya bawa kereta pergi tempat perempuan, insya-Allah, tak ada masalah. Saya rawat ke rumah tuan-tuan, baik itu gangguan sihir, gangguan saraf dan sebagainya, boleh insya-Allah. Sesuai terma dan syarat saya sampai ke rumah tuan-tuan semua, gitu. Saya berada di sekitar Sarawak, di dekat dengan airport lah, 10-15 minit je katanya, macam tu. Nanti setelah tuan-tuan menghubungi nombor yang di atas, nanti saya akan sharekan lokasi hotel ataupun homestay saya. Gitu. Jadi kita pun undercover juga lah, cover undercover lah gitu. Baik-baiklah, insya-Allah. Ada yang nak ikut boleh. Tiket bayar sendiri boleh, tapi dah lambat ni, mungkin kau nak pergi sendiri tak sempat nak pergi dengan aku. Kan? Apa tak habaq awal-awal, kalau kau habaq awal-awal boleh aku belikan tiket untuk kau. Gitu. Abang Megat ada kat Sarawak ke Abang Megat? Tuan Megat ada berada di sekitar Sarawak ke? YD. Terima kasih YD, terima kasih. Jadi begitu tuan-tuan, begitu insya-Allah. Kita bukan mahu menunjukkan betapa jagohnya kita, bukan. Tuan, tidak ada apa-apa. Saya tidak ada apa-apa yang nak dipertontonkan, tidak ada apa yang nak dibuktikan. Saya semuanya menjalankan apa yang Allah perintahkan ke saya. Hablu minallah, hablu minannas. Berbuat baik sesama manusia. Melakukan apa yang Allah suruh, mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Berbuat baik sesama makhluk, itu aja. Alhamdulillah abang ke Malaysia lagi.
Mas apa tu? Untuk sahabatku YT namanya. Sahabat YT, di Kajang, Memegat. Okey, baik. Faham. Jadi untuk sahabat-sahabat kita yang berada di sekitar rumah Abah Agus, insya-Allah saya ke Indonesia nanti bulan 5 ni kan, insya-Allah. Tak lama dah. Mungkin sekitar sebulan 2 bulan lagi saya ke Sabah, ke Indonesia. Ziarah Abah Agus, kemudian saya balik ke sana, ambil mak mertua saya bawa kemari nanti. Sarawak Homestay Booking Info. Itu AI. Bagus nak ke Malaysia lagi, saya tak tahulah. Saya tak tahu apa-apa maklumat kalau bagus nak ke Malaysia. Saya tak dipahamkan lagi begitu tentang itu. Kawasan Perak tak pernah buat lagi, tak pernah buat. Belum ada jemputan di Sarawak, di Perak lagi. Yang terakhir di Kuala Kedah. Gitu. Jadi kalau tuan-tuan ada pasien yang tak boleh diangkat, nak bawa ke jumpa saya, kalau ada barang hajat, hubungi nombor di sini, insya-Allah. Sesuai terma dan syarat, saya meluncur ke rumah tuan-tuan. Itu saja, insya-Allah. Kita permudahkan urusan orang-orang semua, urusan umat. Tuan-tuan bayangkanlah, kita ada 5 orang, 6 orang anak beranak, adik-beradik. Yang seorang tolak kat Abang Long, yang seorang tolak kat Ngah tolak ke Abang Cik tolak ke kat adik. Kau bawa lah dia jumpa Azam Sarap, jumpa lah pergi hospital, bawa lah ke mana masing-masing tolak, bawa nak tolak ayah, tolak mak sakit, semua sakit. Jadi bila dah tolak menolak ni, sampailah pula nak bawa mak tak boleh angkat, tak boleh bangun. Lepas tu terpaksa lah kita pakai mobility, panggil lah ambulans. Terpaksa lah sewa ambulans, sewa van dan sebagainya. Sewa ambulans pun boleh tahan tuan-tuan, boleh tahan bukannya 1,200 tuan-tuan itu pun 1,800 harganya, yang tu lebih kurang. Jadi saya patient tak payah berangkat-angkat, duduk di atas tilamnya, duduk di atas katilnya. Saya datang ke biliknya. Gitu. Saya sanggup datang ke bilik tuan-tuan, ke rumah tuan-tuan rawat sekali. Rawat apa masalah. Jadi ini juga sesuatu yang saya boleh buat ketika saya sedang diuji untuk sakit ni. Kenapa saya tak buat waktu saya sihat dulu? Lagi bagus. Lagi saya kuat-kuat dulu. Kerana waktu itu saya tak boleh tuan-tuan. Saya tak boleh. Tak boleh kenapa? Terlampau ramai sangat pasien datang ke pusat rawatan. Ribu-ribu, juta-juta tuan. Ribu-ribu, juta-juta yang datang saya rawat. Saya tak larat-larat. Tak ada masa saya cukup. InsyaAllah, Alhamdulillah sekarang ini, bukan saja saya boleh buat rawatan keluar-keluar gini, saya juga ada dapat buat banyak-banyak produk yang saya nak buat, macam minyak-minyak yang saya nak buat sebelum ni saya dapat buat, rebusan, masak sendiri dan sebagainya. Sekarang kita dah ada produk-produk sendiri yang kita masak, kita buat, kita rakit sendiri. Gitu. Puan ni saya tak nampak nama puan Puan Karisa ya. Puan Karisa Sauda, terima kasih. Alhamdulillah. Bukanlah sihat sepenuhnya puan, tak sihat sepenuhnya. Tapi syukur alhamdulillah. Tak perlu tunggu kaya baru nak bersedekah. Tak perlu tunggu saya sihat sepenuhnya baru saya nak berbakti kepada umat. Macam tu tuan-tuan. Kita menunggu-nunggu bilalah Allah nak mengirimkan kesihatan sembuh-sembuh. Tak sampai-sampai tuan. Kita menunggu-nunggu yang ada datangnya waktu mati pun sampai. Bila datang mana Lagong tu? Alif Fairuz, Fuyo Ahmad. Tuan, Lagong ni kat mana ni? Daun cherry boleh diamalkan lagi ke? Boleh nikmat mat. Jangan diputuskan, teruskan je. Puan Karisa Sauda, terima kasih puan, alhamdulillah. Bukit Lagong lah. Bukit Lagong. Bukit Lagong yang dekat hospital tu ya?
Yang dekat hospital Bukit Lagung tu ya. Masya-Allah, subhanallah. Terima kasih ini saudara kita yang berada di Bukit Lagung Selayang. Alhamdulillah rabbil alamin, terima kasih. Oh Barun. Oh Barun. Ini anak-anak aku ni, Barun ni. Virus ni. Asal ada fuyo-fuyo tu ni. Aduh, virus. Jadi Barun ni yang bawa kami dengan Bagus ke Bukit Lagung hari tu. Yang ada kematian 5 orang di tempat tu. Gitu. Jadi menurut Fuyo ni, beliau adalah seorang anggota kerajaan lah. Beliau bertugas di tempat tu, bertanggungjawab menjaga tempat tu. Jadi menurut beliau, di tempat itu orang-orang asli yang mendiam di tempat tu, ketua-ketua kampung orang asli yang di tempat tu memang dimaklumkan di situ ada gangguan budak kecil dan juga nenek-nenek lah macam tu. Kan kalau kita tengok yang meninggal di tempat tu semua anak orang-orang muda tau. Orang-orang muda, dan tempat yang meninggal tu, tempat air terjun tu, airnya cetek tuan, cetek sekali. Lutut kau tu, atas lutut kau sikit je, itu pun boleh lemas. Tak logik sangat tempat tu boleh lemas. Kalau cakap orang cakap mata air pun tak mungkin mata air tuan tak mungkin mata air, tapi tempat tu kerap berlaku lemas. Itu yang ada satu video dekat dalam YouTube, tengok tuan Bagus Samsudin dengan saya datang ke tempat tu, bersihkan tempat tu. Alhamdulillah kita pindahkan jin yang ada kat situ, keluar pada tempat, pindahkan dia ke tempat lain, pindahkan ke hutan lain, biar dia tidak mengganggu lagi semua pelancong-pelancong maupun penduduk-penduduk yang ada mandi kat situ. Begitu tuan-tuan. Alhamdulillah. Sekarang tak ada yang lemah lah, syukur. Ini semua ni dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah berkahnya tadi tu, kita tu dah dengan Bagus datang ke sana. Kita sama-sama juga mendoakan arwah-arwah yang berada yang dah meninggal dunia kat sana, semoga rohnya tenang berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ditempatkan kepada para syuhada dekat tempat di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat keluarga yang kehilangan keluarga di tempat kejadian, kita ucapkan salam takziah. InsyaAllah semoga roh mereka ditempatkan sama orang yang beriman. Cuma orang hilang di hutan kerap sebulan ni. 2 kes hilang tapi jumpa esoknya. Ni apa ni, Encik Fairuz kalau ada masalah hilang nanti cubalah berhubung dengan saya. Saya nak cuba juga masuk hutan macam tu, tengok kan kokok manalah tahu Allah izinkan ni tak ya. Jika Allah izinkan, Allah jabah doa kita, mudah-mudahan kita boleh bantu selesaikan masalah tu. Ya tak, apa sebenarnya yang berlaku? Adakah tata tusila kita telah melanggar tamadun mereka macam tu? Cara kita pergi ke tempat mereka tidak beradab, cara kita melangkah ke tempat mereka kita tidak beradab. Jadi ini yang menyebabkan faktor-faktor mereka marah dengan tamadun yang kita, cara adab kita bawa ke tempat mereka itu. Jadi perkara ini boleh dibincangkan, perkara ini boleh insya-Allah boleh dibincangkan, maksud saya tu boleh dirundingkan begitu insya-Allah. InsyaAllah kita boleh dibincangkan, boleh dirundingkan dengan gaib yang ada di sana. Begitu. Mengikut pahaman keilmuan masing-masing lah. Itu. Tunggu abang datang. InsyaAllah boleh Encik Fairuz boleh. Nanti Encik Fairuz maklumkan je dekat nombor yang dekat atas tu. Nanti maklumkan, nanti kita datang. InsyaAllah. Nanti kita datang, kita buat dekat sana pun, lain pun okey, kita boleh buat live juga insya-Allah. Tapi orang yang hilang tu dah jumpa ya. Sebulan 2 ni ada kes hilang. Dalam tu ada apa? Hutan tu dia orang suka-suka masuk dalam tu, ada apa Encik Fairuz? Cuba Encik Fairuz jawab sikit kat sini.
Jadi Cik Fairul ni bertanggungjawab menjaga hutan tu tuan-tuan. Dia macam panggil apa? Hutan tu panggil ranger itu. Hiking. Hutan tu hiking best ke? Abang tengok tempat tu tak tinggi sangat pun orang hiking juga ya. Mungkin kawasan tu kan air terjun tu kan seronok ya, sejuk yang tu. Orang hiking lah. Sebelum dia hiking tu dia pergi ke pos Tuan Fairuz ya. Bukan ranger, saya camp. Masa sebelum dia nak masuk ke hutan tu kan dia lapor dulu kan dengan Tuan Fairuz kan. Oh, diorang ikut depan, diorang tak daftar dulu gitu. Ni masalahnya. Dengan hakam-hakam dunia saja pun dia dah salah. Tuan dengan hakam-hakam dunia saja mereka dah salah. Jangankan dengan hukum-hukum alam kita. Jadi hukum alam ni ada dah, hukum kita di alam kita, mereka di alam mereka. Alam jin, alam manusia, alam roh, alam ahmar, masing-masing ada alam-alam kita masing-masing. Jadi kalau hakam dunia saja mereka tak menghormati, ini masalahnya ni. Salah diduga memang 1000%, ini masalahnya. Mereka tidak beradab. Jadi kita ni beradab lah tuan-tuan. Kita masuk rumah orang ketuk salam, bagi jalan semua. Hormat itu bukannya sampai Datuk cucu tumpang lalu, Datuk cucu tumpang kencing, Datuk cucu tumpang berak. Bukan macam tu tuan. Cukup saja tuan tu masuk ke hutan sebutkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Wali Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gitu tuan, salawat ke atas Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Bukan ampun Datuk tu tumpang, ampun Datuk nenek cucu tumpang lalu. Itu bukan gitu tuan. Sebaik-baik penciptaan Allah SWT itu manusia. Kita ni khalifah di muka bumi. Bila 40 hari di rumah kita tinggalkan, 40 hari saja itu dimasuki jin tuan, menjadi tempat tinggalnya. Nanti dia mulalah menyamak, ini rumah aku, dia kata. Kau tinggalkan rumah kat kampung kau sebulan, kau tak duduk, kau pergi mana-mana lah. Nanti rumah kau tu automatik jin dah duduk lah. Nanti orang tengok rumah kau, laman rumah kau tu bersih je. Tak siapa yang nyapu-nyapu lah. Malam lampu nyala je. Macam tu lah. Contoh-contohnya. Ini yang berlaku banyak dekat kampung lah, yang aku pergi lah. Itu. InsyaAllah. Jadi Tuan Fairuz ni, ini anak saudara saya tuan ya. Saya mohon dekat dia tadi untuk dapatkan kami keizinan lah untuk kami bantu tempat tu. Masa bagus datang tempoh hari. InsyaAllah. Sabah, Masya Allah. Macam ni tuan-tuan, saya passion yang daripada Sabah yang datang ke tempat saya ramai sangat. Tapi saya ni datang ke tempat tuan-tuan ni atas jemputan tuan-tuan. Dan yang di Sarawak ini beliau menyediakan kita tiket dan juga hotel disediakan semua. Jadi jika di Sabah lah, di mana-mana lah, di mana saja berada, insya-Allah kalau kalian memerlukan betul-betul memerlukan pertolongan, nanti kita buat video call. Tunjukkan pasien dulu kepada saya. Apakah status sakitnya dan apakah barang-barang yang perlu saya buat kemarin daripada sini. Mungkin wasilah-wasilah itu saya perlu sediakan di sini. Mungkin beberapa pohon, pokok, akar dan sebagainya. Kerana wasilah saya tu bukannya ubatan-ubatan yang menggunakan ubat-ubat sentetik. Bukan tuan. Perawatan ataupun rawatan saya ini menggunakan wasilah-wasilah dan perawatan-perawatan menggunakan rawatan ruqyah, rawatan saraf, yang juga menggunakan rawatan holistik. Holistik tuan holistik ni macam meditasi, zikir, salawat macam tu. Gitu. Jadi kita tak tahu apakah masalah dia, adakah masalah masalah gangguan apa, gangguan ruqyah, masalah rumah. Saya ada satu pasien daripada mana tu, Sabah tu, apa ya, Keningau ke mana tempat tu.
Tempatnya tu tak ada jalan raya, tak ada apa semua. Seram lah, ngeri lah. Dia bangun pagi-pagi je dia tengok ada kepala kucing kat depan rumah dia. Tergantung lagi. Malam-malam saya nampak Pontianak lagi dekat depan kaca rumah dia. Dia memang ngeri lah tempat dia tu. Saya lupa dia datang kemari buat rawatan, bapak dia sakit. Okey, baru sambung tugas. Baik-baik. Siap bos, siap bos. Siap bos. Hati-hati di belakang tu ada perkampungan bunian tu. Hati-hati. Sabah di mana tu? Saya ada kawan-kawan saya yang buat saraf di Sabah tu. Ya, saya ada kawan-kawan yang buat saraf di Sabah tu. Nanti kalau teruk sangat masalah tu, saya salurkan ke dia dulu. Kalau dia tak boleh handle tu, baru saya handle, baru saya turun. Gitu. Kalau geli lutut sakit, nak berjalan, ada rawatan untuk tu tak? Ada semua rawatan. Yang tak ada rawatan tu kecuali kalau gatal-gatal tu nak kahwin lain. Itu aku tak campur. Kalau geli-geli gatal-gatal lutut tu boleh sini kasih settle itu, insyaAllah boleh tak ada masalah tu, boleh. Sonang bayi tu. Gitu. AR Badul cakap sonang bayi tu. Sebentar, minta maaf sebentar ya. Jadi tuan-tuan, yang mana sahabat kita yang duduk di Semenanjung, Sabah, Sarawak macam tu, tuan-tuan boleh ambil nombor ni dulu. Kemudian kalau tuan-tuan boleh buka YouTube kita, ada satu rawatan kita, Jim tukar tajuk Jim, rawatan mistik khusus tu di YouTube. Tuan-tuan boleh buka di YouTube tu, ada namanya rawatan mistik khusus. Itu saya rukiahkan daripada pusat rawatan terus ke Sabah. Ya, seorang saudara kita yang berada di Sabah yang terkena gangguan sihir, saya rawat daripada dunia maya, daripada online terus ke rumah beliau. Saya menarik pusaka yang ada di rumah beliau terus ke rumah beliau. Beliau terkejut tengok tiba-tiba benda yang tak pernah ada tu boleh ada dekat dalam genggaman beliau. Ini semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya hebat, bukan saya ada ilmu apa-apa, tak ada ilmu apa, saya hanya bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkan apakah sebenarnya gangguan-gangguan yang berlaku pada tubuh ini, ya Allah. Ya Allah, dengan ini aku merukiahkannya, ya Allah, agar terlepas daripada segala kejahatan-kejahatan yang turun pada langit maupun yang datang daripada langit, ataupun yang turun daripada langit, ya Allah. Dengan izin, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, gitu. Saya minta tangannya letak di skrin begini. Saya minta tangan beliau letak di sini. Lantas saya rapatkan tangan saya ke skrin. Saya mohon adik tu baca salawat 2-3 kali. Kemudian ikut perasaan yang ada tu, ikut perasaan itu, ikut getaran yang ada di tangan tu. Ikut getaran semut yang ada di tangan, ikut. Bawa ke saya apa yang akan berjumpa. Ikut dia bawa yang dia jumpa tu. Itu berbalut dengan kain kuning semuanya, insya-Allah. Saya pun terkejut tuan-tuan, jangankan dia terkejut, saya juga terkejut. Kok bisa kan, masya-Allah. Inilah dia yang Allah katakan tu, setitis ilmu di dunia ni, selautan tu ilmu yang Allah beri, Allah siapkan untuk kita punya ilmu baru setitik air di paruh burung, di hujung aja paruh. Tuan-tuan boleh lihat tadi, insya-Allah kalau ada urusan dengan ini, kita mudah-mudahan kita boleh bantu. Hubungi nombor di sini, insya-Allah. Tidak ada apa yang perlu kita takutkan, tak ada. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beg saya dah siap-siap dah semua dah. Beg dah siap-siap semua dah. Alhamdulillah. Beg bagasi semua dah siap-siap. Dalamnya ada tasbih, ada minyak bidara, semuanya ada garam, ada madu, ada tasbih, gelang, semua ada. Jadi sahabat-sahabat kita yang berada di Sarawak yang ingin dapatkan produk-produk ataupun apa yang ada, insya-Allah nanti boleh jumpa saya di Sarawak, insya-Allah ya. Termasuk ubat mata, saya buat ubat mata juga, yang mana yang ada rabun jauh, rabun dekat, ketarak, glaukoma, strok mata, buta diakibatkan saraf ya, bukan buta akibat lahir, daripada lahir dah buta, bukan.
Mungkin ada stroke mata mungkin tak boleh melihat itu. Kalau tak nampak apa dah hitam lah, cuba pakai buah mata insya-Allah. Video-video yang orang dah guna, video-video rawatan tu dah ada semua kat YouTube tu, ada kat TikTok mana banyak dah. Ya. Sampai ke hari ni saya masih exist lagi, masih ada lagi. Ya, kalau saya tak buat rawatan abal-abal, tak buat rawatan sekejap-sekejap, ada kejap buat rawatan, kejap tak buat rawatan. Saya buat rawatan tu live, tuan-tuan, live. Rawatan saya tu live. Tuan-tuan boleh tengok orang tu datang dengan siapa, masuk bilik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, masuk. Datang dengan siapa, duduk dengan siapa yang bawa anak ke, kawan-kawan ke, bawa siapa, tuan-tuan boleh tengok semuanya. Jadi macam mana dia datang sebelum dia buat rawatan, dia macam mana membongkok jalan, mengesot ke apa, semua tuan-tuan nampak. Kemudian selepas rawatan pula apa yang berlaku kat dia, adakah perubahan improvement baik tak baik, itu semua tuan-tuan akan nampak. Jadi tidak ada apa yang saya nak bicarakan, biar video, biar visual yang menceritakan semuanya. Tidak ada apa yang saya nak buktikan, tidak ada apa yang saya nak banggakan. Ini semuanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ada dekat video tu. Tuan boleh tengok sendiri. Kalau nak percaya silakan, tak nak percaya pun silakan. Nak menghina pun silakan. Alhamdulillah. Saya tak ada apa-apa, tak ada masalah. Hinaan dan pujian itu tidak ada bezanya, tidak ada bezanya pada saya. Kalau dengan Azam Saraf, ujian, pujian dan juga hinaan itu tidak ada bezanya, tidak ada bezanya. Kau buat bagus lah Azam, kau buat elok, lega lah. Alah, apa kau buat ni. Tak ada beza. Semuanya bukan daripada saya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk apa nak banggakan apa, tak ada apa benda, insya-Allah. Ya tuan-tuan, insya-Allah ya. Baik tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini dahulu. Mudah-mudahan video ini yang menyaksikan live ini dapat maklumat disampaikan pada sahabat kita yang lain. InsyaAllah sekitar 10 pagi besok, insyaAllah kita sampai di Sarawak, insyaAllah ya. Tuan ingat tak saya yang pernah buat rawatan dengan tuan? Oh, ribu-ribu saya rawat, mana nak ingat ni. Juta aku ingat daripada PKP, rawat mana nak saya ingat. Tuan-tuan minta maaf ya, Puan Halimah, Puan Fatimah. Puan Fatimah sakit apa? Oh, ni yang saya nyanyi lagu Fatimah tu ke? Oh, Fatimah tu ke? Mungkinlah main nama Fatimah. Lalu saya tak boleh ingat lah Puan. Puan yang mana satu, yang kesurupan tu Jadi masa yang ada sekarang ini, saya boleh memenuhi dengan sahabat kita yang ada gangguan di rumah. Ada gangguan, sering melihat kelibat-kelibat di rumah, sering ada ketuk-ketuk di rumah, ada orang ketuk, orang bagi salam tapi hilang, tak ada orangnya. Buka pintu, orang tak ada. Oh, yang bawa donat. Oh, ingatlah saya, satu orang dekat dunia je yang bawakan donat dekat saya. Lembut-lembut donatnya, makan nyam. Terima kasih Puan, terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah, rabbil alamin. Salam. Terima kasih. Salam satu keluarga ya, Puan Fatimah, terima kasih. Melaka. Ada bawa kuih gula Melaka, kuih gula Melaka. Ada bawa nasi dagang daripada Terengganu. Saya kawan Aisyah Amira. Aisyah Amira ni siapa ni? Aisyah Amira binti apa? Kalau binti Muhammad Nizam tu anak aku lah tu. Gitu. Assalamualaikum Nurul. Baik Nurul, terima kasih. Salam dengan kakak Aisyah ya. Baik. Jadi gitu tuan-tuan. Jadi sahabat yang dah pernah buat rawatan ketika, yang pernah rawatan ke Azam, jaga diri baik-baik, jaga pantangan makan. Yang mana yang dah sihat, yang saya yakin sudah sihat, yang tak sakit-sakit lagi di pinggang semua, ingat, itu semua bukan datang daripada saya, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah janji Allah tu pasti. Bila kawan-kawan, bila saudara-saudara tu buat rawatan, dah ikhtiar ke 10 tempat, 9 tempat, 11 tempat, 12 tempat, tak jadi juga, semua tempat dah pergi juga, semua tempat dah pergi. Nama Totok Saraf kan, nama Totok Saraf dah pergi semua, nama Totok Saraf dah pergi dah kan. Sabar, mungkin belum jodoh, buat rawat, cari rawatan lagi. InsyaAllah Allah dah sebut dah tidak diturunkan sebarang penyakit melainkan bersama dengan penawarnya. Tinggal kita cari penawar itu dekat siapa yang Allah berkehendak. Allah beri pada siapa yang Allah mahu, bukan pada siapa yang mencari. Pada siapa yang Allah hendak yang diberikan jalan keluar tadi tu, maka carilah penawarnya, insya-Allah.
Tidak aku turunkan penyakit itu bersama dengan penawalnya sekali. Tidak ada sebarang penyakit pun tak boleh diubati kecuali mati. Itu. Gitu tuan, insya-Allah. Jadi saya suka saya menceritakan dalam ni. Pasien datang jumpa saya masalah tak boleh tidur. Masalah gangguan tidur. Tuan-tuan boleh tengok kat video TikTok saya buat rawatan gangguan tak boleh tidur berhari-hari. Budak-budak perempuan, budak-budak remaja-remaja kita tak boleh tidur. Masalah tak boleh tidur. Bawa ke saya, bawakan ke saya. Saya nak tengok sebesar apa jin yang duduk dalam tubuh dia. Aku nak tengok. Aku nak tengok jin dia sebesar apa yang dalam tubuh tu. Aku nak tengok. Kalau korang bawa dia ke mana-mana, pegang 5, 6, 7 orang pegang dia, tak payah. Dengan aku tak payah pegang. Biarkan dia kesurupan, biarkan dia kesurupan depan aku. Tapi depan-depan aku, jangan kau kesurupan dekat dalam kereta lah, dalam rumah lah. Kau kesurupan depan aku nak tengok sebesar jin apa yang ada depan kau. Tidak ada apa yang aku takutkan kecuali Allah Ta'ala. Itu je. Kalau sebelum aku sakit dulu, mungkin aku tak boleh handle benda ni. Tapi selepas aku diberi Allah ujian ni, insya-Allah Allah beri aku bersama-sama dengan malaikatnya bantu aku di belakang aku. Alhamdulillah, tidak ada masalah, tidak ada. Masalah gangguan fikiran, masalah gangguan jiwa, itu masalahnya kena jumpa doktor jiwa, doktor fikiran. Macam kita sakit gigi sakit patah dan sebagainya. Kau jangan jumpa doktor jantung. Kau kena jumpa doktor dental bahagian gigi. Kalau kau sakit mata, kau kena jumpa doktor optik kan. Jangan kau jumpa doktor kardiovaskular pula bahagian saraf. Tak ngam tuan-tuan. Tapi kalau kau sakit otak, sakit fikiran, kau jangan jumpa doktor-doktor yang bahagian-bahagian lain. Kau kena pergi jumpa doktor psikiatrik. Aku banyak kali ulang, psikiatrik ini bukannya aib. Ini bukan aib tuan-tuan. Macam juga korang pergi jumpa sakit gigi, sakit jantung, sakit macam-macam kau sakit lah. Ini bukan aib tuan-tuan ya. Sakit fikiran bukan aib. Kau tengok tiba anak-anak kita atau jiran-jiran kita ada masalah, anak dia kemurungan dan sebagainya, kau mula dah aibkan dia pula. Jangan aku tak boleh. Aku 1000% tak setuju. Orang sakit jiwa ni bukan aib, ini ujian hidup, ujian kita. Allah beri kita ujian untuk kita ni. Sama juga kau diberikan Allah ujian, kena buang kerja. Tiba-tiba kau kena buang kerja, tiba-tiba kau diberi Allah ujian macam-macam masalah. Ini ujian hidup. Jadi cari solusinya. Janganlah kita menambahkan lagi kehinaan, memburukkan dia. Itu yang Allah cakap tu, paginya ahli ibadah, subuhnya ahli ibadah, petangnya dia ahli maksiat. Mana tak maksiat? Pagi dah buat dah sembahyang subuh, dah jemaah ke bagus dah. Buat duha semua bagus. Petang dia mengumpat-ngumpat lagi, macam cakap-cakap lagi. WhatsApp lagi. Membawang lagi kat grup apa anak dia tu, kesurupan anak dia tu tak pakai tudung. Anak dia apa itu balasan orang tak pakai tudung, lawan mak bapak tu ada. Engkau tak duduk tempat dia, kau bukan dari keluarga dia, kau tak tahu. Jadi korang tak tahu, kau tak boleh cakap itu. Ini semua ujian hidup, kita tak tahu. Jadi samalah kita ni anak-anak kita nak meningkat dewasa, dia bercakap suka-suka dia je. Kita kena bentuk, kena ajar dia. Ini namanya ujian hidup, bukan aib tuan-tuan, bukan aib. Tolonglah tuan, kalau netizen kat luar masyarakat kita tak berfikiran macam ni, habislah kita semua rosak kita ni kerana kita sendiri. Jadi orang luar tu masuk ke dalam Islam, orang luar, saudara-saudara baru kita masuk ke dalam Islam, bukan melihat kita. Kalau dia melihat kita, ini hari masuk Islam, besok dia murtad balik tuan. Tahu tak? Kerana dia betul-betul berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW, mereka menjadikan Rasulullah itu sebagai model dan juga ikon dia. Dia melihat adab, melihat karakter, melihat adabnya Rasulullah SAW. Maka beliau kuat menyatakan Islam itulah agama yang pasti. Hanya Islam agama yang lurus. Inna dinna indallahil Islam. Inna dinna indallahil Islam. Begitu. Kalau dia tengok kita, tengok aku lah. Tengok aku ke tengok engkau orang. Kalau tengok engkau, ini hari dia masuk Islam kan, dia bersyahadah kan. Besok petang dia murtad balik tuan. Apa pergi sembahyang Jumaat pun tak pergi sembahyang. Apa ni sikit-sikit nak ngumpat-ngumpat orang. Apa saudara seiman dia ada masalah, dia kutuk-kutuk pula. Macam tu ke adab kita? Macam tu kita nak tunjukkan dengan saudara-saudara kita yang lain. Ini masalahnya kita. Ini masalah kita tuan. Kalau kita dah berjanji, kita patilah kan.
Okey ya, pukul apa? Pukul 6, pukul 7, pukul 8. Okey. Sekarang tak boleh lah. Sekarang saya sibuk lah. Okey, tak apa. Tak sibuk. Tapi kan kau dah janji dengan orang. Kau jangan sampai orang buat tertunggu-tunggu. Cakap lah tak boleh. Cakap boleh, tak boleh. Boleh, tak boleh. Beritahu je. Jadi orang tak tunggu-tunggu. Macam ni aku pun tak mahu je ni. Tak tepati janji. Jangan kita tergolong golongan yang fasik. Orang-orang yang munafik kan, orang yang munafik. Ciri-ciri orang-orang munafik tu apa? Berjanji tidak ditepati. Itu. Takutlah kita na'udzubillah min zalik yang tu. Insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah. Sekejap ya. Daripada saya bebel banyak-banyak, lebih baik saya berkongsi apa firman-firman Allah lagi baik. Alif, cuba tanya dengan ibu, mana abang punya doa haikal tu? Abang nak doa haikal. Doa haikal. Haji ada buat doa haikal tak? Dalam pun tengok, dalam pun. Jadi tuan-tuan insya-Allah alhamdulillah rabbil alamin gitu tuan ya. Amin. Jadi dekat dunia kita ni, dekat alam kita ramai yang bijak pandai, yang balik pada Arab Saudi sampai sini menyalah-nyalahkan orang. Yang balik pada Mekah, yang balik pada mana-mana datang masing-masing menyalahkan orang. Orang tak pergi sekolah pondok, salahkan orang, baca tajwid, salahkan macam-macam. Kalau hari ni aku tahu aku jadi macam hari ni Azhar Sarak hari ni, aku dulu kat Al-Azhar dulu kan. Aku ni engineer tuan-tuan, engineer. Heat aircon and ventilation and aku bertugas kat Saidabi dulu bagian engineer. Jadi itu aku punya kepandaian aku, kepakaran aku kat situ. Korang nak bercakap aku pasal electrical, pasal aircon, ramai berdebat aku boleh. Celsius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Celsius boleh. Mana return air, mana supply return Celsius berapa itu bidang aku. Liquid semua itu bidang aku. Jadi insya-Allah. Jadi di sini pertama kita doa dengar kata insya-Allah tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ajim. Alif. Ambil cermin mata abang jap. Cermin mata abang, cermin mata. Sini ada tu, ada mana? Jim buka lampu yang terang sikit Jim. Buka lampu yang terang sikit. Baru tahu. Cermin mata. Jadi tuan-tuan, saya tu ada amalan yang saya amalkan, nak kongsi dengan sahabat-sahabat semua insya-Allah ya. Jadi yang mendengarkan live ini, semoga ini mendapat manfaat dan syafaatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bagi apa? Bagi apa? Ada. Jadi insya-Allah saya nak berkongsi ini amalan ini ya Allah ya. Insya-Allah ini semuanya sama-sama kita jadikan ini sebagai sebuah pegangan kita agar ini dapat bantu kita, keluarga kita dan juga lingkungan kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia fadilat doa haikal. Gitu. Tolong je pegang. Katanya. Saya sudah printkan banyak-banyak dan saya dah siapkan untuk anak-anak murid saya lah itu hari. Kalau buka di YouTube, saya ada buat setiap hari Selasa, Isnin Selasa saya ada buat bacaan doa haikal beramai-ramai dekat rumah ni. Ada tu. Bahawasanya adalah diriwayatkan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari sedang baginda duduk di dalam masjid Madinah, maka Jibril alaihissalam pun datang membawa firman-Nya, ujarnya, "Ya Rasulullah." Sekejap tuan sekejap. Maaf, saya ulang balik sekejap. Bukan ibunya. Warna biru. Ni betul lah kan? Itu ibunya. Gila je. Jadi untuk kawan-kawan kita yang berada di Sarawak besok, insya-Allah, yang ini tasbih biji pisang. Ini khusus. Oh, yang ni ke? Tasbih biji pisang. Tahu tak pisang, buah pisang tahu? Ni biji dia. Ni tasbih biji pisang. Ni langka tak ada. Yang saya pakai ni tasbih teras bidara.
Pohon syurga. Mana? Ya. Jadi minta maaf, jangan alih siaran tuan-tuan, jangan alih suara siaran tuan-tuan. Saya takut tuan-tuan terkejut nanti. Bila saya pakai macam tu, muka saya lain sikit. Alhamdulillah. InsyaAllah je simpan baik tasbih ni. Tasbih simpan baik-baik. InsyaAllah kan. Jadi ini dimulai dengan doa haikal 1. Doa haikal 1. Saya bacakan dulu boleh? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. U'izu nafsi billahil aliyyil azim. Isqalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'un alim. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Aqimis salata liduqi syamsi ila wasyaqil laili wa qur'anil fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'al min ladunka sultanan nasira. Sadaqallahul azim, insyaallah. Ini doa haikal 1 tuan-tuan. Ini doa haikal 2 pula, doa haikal 2. Ada 7 doa dalam ni macam tu. Baik, saya bacakan ini fadilat tadi, saya ulang balik mana tadi? Di depan sekali ya. Tolong carikan tadi doa haikal apa? Fadilat doa haikal tadi. Yang belakang okey, best. Okey. Yang belakang sekali baik, insya-Allah. Fadilat doa haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Doa haikal merupakan salah satu daripada doa-doa yang amat tinggi khasiatnya. Wallahu a'lam bishawab. Doa ini mengandungi 7 bahagian, iaitu haikal 1 hingga haikal 7. Suara orang kita letak kat telinga saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tuan-tuan, bahawasanya adalah diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari sedang baginda duduk di dalam Masjid Madinah, maka Jibril alaihissalam pun datang membawa firman-Nya. Ujarnya, "Ya Rasulullah, salam Allah Ta'ala pada Tuhan hamba." Dan firman-Nya, "Hai kekasihku, adapun doa haikal ini, yakni 7 doa ini dihantarkan Tuhan kepada Tuhan hamba. Maka barang siapa tidak percaya akan doa ini, maka kafirlah ia. Dan barang siapa membaca doa ini atau menyimpannya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan melepaskan dia dan ibu bapanya daripada api neraka. Ya Muhammad, barang siapa menaruh doa ini di dalam rumahnya, maka tiada boleh masuk jin dan syaitan ke dalam rumahnya itu. Ya Muhammad, barang siapa menyuratkan doa ini dan diperbuat tangkal, maka disimpankan, diframekan, diperbuat tangkal dan nescaya di dalam rumahnya tiada boleh masuk jin dan syaitan dalam rumahnya. Nescaya terlepaslah ia daripada azab sengsara dan wabak, dan duduklah ia di dalam aman. Dan barang siapa menaruh doa ini, sentiasa ia dihormati orang dan termulialah ia daripada orang ramai. Dan hendak mati pun tiadalah ia merasai azab sakaratul maut itu, maka dengan mudah sahaja nyawa itu keluar. Barang siapa membaca doa ini setiap hari, dan jika tidak boleh dibaca, diperbuatnya, disimpan dan dibaca dan diperdengarkan, nescaya memperolehi pahala seumpama membaca 70,000 khatam Al-Quran dan 70,000 mati syahid dan 70,000 kali naik haji. Mendapat kebajikan seumpama membuat 70,000 masjid dan memerdekakan 70,000 hamba. Dan seperti menjamu 70,000 orang berbuka puasa. Dan mendapat pahala 70,000 perang syahid dan pahala 70,000 orang alim dan berilmu, 70,000 orang mati syahid, 70,000 malaikat dan 70,000
kebesaran Jibril, Mikail, Israfil, Israel alaihissalam. Ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menaruh, maka dengan berkatnya terlepaslah ia daripada segala orang yang membuat fitnah, dan luputlah ia daripada sekalian bala. Dan jika ia ada berhutang, nescaya terlepaslah ia daripada segala hutangnya, dan segala musuhnya pun akan binasalah. Gitu, insyaAllah. Diriwayatkan pada satu ketika dahulu, ada seseorang yang terkena tomahan di negeri baginda. Terkena tomahan mencuri di negeri baginda, di negeri Baghdad. Maka dibawa menghadap hakim negeri tersebut, pencuri itu. Kemudian dijatuhkan hukuman bunuh ke atasnya. Maka dipancung oleh tukang pembunuh, tiada terluka. Diselamkan ia di dalam air, tidak pula dia lemas. Kemudian dibakar pula tidak terbakar. Maka apabila dilihat oleh hakim akan hal yang demikian, lalu ditanya oleh hakim, apalah juga amalanmu, yang suatu perkara pun tiada boleh memberi cedera kepadamu? Maka jawab orang tertuduh itu, ada di kepala hamba fadilat doa haikal. Maka berkat doa itu pun tiada perkara, satu perkara pun boleh mengenai hamba. Maka apabila didengari oleh hakim akan perkara tersebut, maka dihadapkan orang itu menghadap ke raja dan dipersembahkan sekalian hal. Lalu dikurniai oleh baginda beberapa banyak harta dan dibebaskan ia. Lalu doa haikal ini pun disalin dan ditaruh padanya. Dia ada 7 doa, tuan. Jadi tuan-tuan boleh tengok doa-doa ini di YouTube pun ada. Sebenarnya doa ini ada di surah Yasin lama. Surah Yasin, tuan-tuan ingat tak surah Yasin kita yang lama-lama tu? Ada warna hijau, warna biru, warna macam-macam warna kuning kan. Di belakang tu ada Yasin Fadilah, kemudian belakang sekali ada doa haikal. Inilah doa haikal itu. Macam tu, insya-Allah. Tengok AI ni pun boleh detect doa haikal sharing. Macam tu, alhamdulillah. Jadi berkat doa haikal tadi itulah, insya-Allah, alhamdulillah. Jadi semoga sedikit perkongsian ini daripada saya, bukan ustaz-ustaz, saya orang biasa saja. Tak ada sekolah tahfiz tak ada. Jadi sahabat-sahabat kita yang ada dalam Malaysia ini atau di luar Malaysia yang membuat rawatan ruqyah, membantu umat kita, tahniah, terus berjuang, jangan berpatah balik walaupun selangkah. Terus berjuang, tak ada apa yang boleh takutkan, tidak ada apa yang boleh takutkan. Kita akan kuat kalau kita bersatu. Tapi jangan ada apa yang kita takutkan. Kita akan bersama-sama. Ya, doa-doa orang yang dahulu betul. Saya alhamdulillah tuan-tuan, saya kalau tahu saya hari ini apa akan jadi pada saya pada hari ini, saya tak masuk IKM dulu tuan. Saya minta mak saya masukkan saya ke Al-Azhar sana. Kalau saya tahu apa akan jadi hari ini kan, kita tak tahu. Jadinya apa yang terjadi hari ini semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengkehendaki kita di sini pasti ada sebab. Pasti ada alasannya kenapa Allah meletakkan saya di tempat ini. Ada sebabnya kenapa tuan-tuan bertemu dengan saya. Ada sebabnya tuan-tuan bertemu dengan saya, tu ada sebabnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukurlah. Jadi ini malam ini tu malam persiapan saya untuk berangkat ke Sarawak. Alhamdulillah yang baru masuk ke live kita, terima kasih. Alhamdulillah. InsyaAllah semuanya dah dipersiapkan. Puan Dewi dah persiapkan semua, beg-beg semua dah siap dah, tunggal langgang dah. Tinggal anak-anak datang je, anak-anak murid datang. Kita angkat masuk pergi airport insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita berbalik lagi kepada ujian hidup tadi. Setelah tadi pada awal-awal tadi saya mengungkap sebuah penceritaan tentang kita seharian kita bekerja begitu. Jadi pada waktu yang santai selepas solat Isyak dan malam, duduklah kita berseorangan, duduklah kita di atas teka solat. Tuan-tuan, kita berdialoglah dengan diri kita sendiri. Kita ambil masa berdialog, apakah aku sudah melakukan yang terbaik hari ini? Apakah aku sudah melakukan yang sangat terbaik untuk hari ini? Apakah aku telah menyakiti hati orang-orang yang telah berjumpa dengan aku? Apakah aku telah buat satu kebaikan hari ini? Jadi kita tanya diri kita,
kita lepaskan semuanya teknologi ni. Facebook lah, YouTube lah, TikTok, semua kita lepaskan semua. TV lah, semua kita lepaskan semua. Kita fokus ke dalam diri kita, kerana permasalahan itu, penyelesaiannya tu ada dalam diri kita sendiri, bukan pada orang luar. Baik kita kemurungan, baik kita kesurupan, baik kita apa masalah pun, masalah itu penyelesaiannya ada dalam diri kita sendiri, bukan pada orang luar. Contoh, saya bagi contoh. Saya bagi contoh yang senang ya. Okey, dalam ni siapa yang boleh communicate dengan saya? Siapa tuan-tuan yang ada 14,000 mata memandang. Okey. 14,000 mata memandang termasuk yang tak memandang. Okey. Okey, siapa yang paling boleh 3 ke saya mak ni? Amboi, sedap kau main dia. Bilal Syakir. Okey. Tuan Bilal Syakir. Alhamdulillah Tuan Bilal Syakir. Okey tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan semua insya-Allah ya. Yang dalam ni ya. Okey. Ajim, tolong abah delete ini je. Okey. Okey, saya akan communicate dengan Tuan Syakir. Jadi tuan-tuan yang dalam ni ada 18 orang mata mandang ni, tuan-tuan di rumah buat juga apa yang saya buat. Jadi tuan-tuan semua tangan letak bawah ni dulu, tangan dulu letak bawah ni. Tangan letak bawah ni tuan-tuan semua tangan letak bawah macam ni. Kemudian tuan-tuan semua tunduk macam ni. Tuan-tuan tunduk macam ni, tunduk. Tuan-tuan tunduk semua tunduk macam ni. Tangan di bawah. Okey. Faham ya? Baik, sekarang ini selepas tuan-tuan tunduk, cuba tuan-tuan fikirkan tentang kebahagiaan. Berseronok mungkin di tepi pantai dengan keluarga, bersama dengan orang tercinta. Sekarang tuan-tuan tunduk sini. Tangan bawah sini. Fikirkan tentang kebahagiaan. Boleh tak? Tengok. 1, 2, 3. Buat. Buat tengok. Fikirkan tentang kebahagiaan. Keceriaan. Fikir. 99% tak boleh tuan-tuan. Susah. 99%, 9,000% susah. Okey, yang kedua. Okey, tangan tuan-tuan semua dalam ni 19,000 mata mandang. Tuan-tuan tangan buka luas, macam ni. Tangan terbuka luas macam kita berdoa. Terbuka luas macam ni. Okey, kemudian pandang ke atas sini. Pandang ke atas. Senyum. Jatuhlah mata aku yang. Senyum. Senyum kita seolah-olah kita ni memandang ke langit kan, senyum. Imagine. Tengok. Okey, kita cuba macam ni. Cuba tuan-tuan buat. Tengok macam mana. Mudah kan? Bayangkan kebahagiaan. Tengok. Dia mudah kita nak membayangkan kebahagiaan. Okey, cuba tunduk lagi. Tunduk. Ini membuktikan, tuan-tuan. Ini membuktikan pengaruh daripada tubuh kita itu boleh menguasai fikiran kita. Faham tak? Ajim? Profesor Ajim. Faham tak apa maksud apa? Jadi faktor tubuh kita ni, kelakuan tubuh kita ni boleh mempengaruhi fikiran kita. Faham semua? Tunduk je ni, tunduk bawah ni, tunduk je ni. Tangan bawah dua. Bayangkan kebahagiaan. Macam mana ni lagi tangguh-tangguh semua ni nak bayang. Dia ganggu fikiran kau. Keceriaan lah. Rasa kau kecil-kecil dulu ke, macam apa ke, macam tu lah. Maksud aku bukanlah kau bahagia sampai tahap macam mana. Benda yang gembira macam tu. Ni pun terlampau apa sangat lah, spesifik sangat kau ni. Kalau aku nak bagi spesifik kan susah pula kau. Cuma kau seolah-olah berdoa kan, tangan ke atas, tengok macam mana. Mudah nak dicapai akal kau, mudah capai kebahagiaan tu. Ini membuktikan bahasa tubuh kau tu boleh mempengaruhi fikiran.
Jadi ini jawapannya bila orang-orang yang kemurungan, tak boleh tidur, tak boleh apa semua, cari balik dalam diri kau, berdialog dalam diri kau balik, berdialog balik. Apa hari ni aku dah buat kepada diri aku? Apakah aku pernah buat kejahatan? Apakah aku pernah melukakan hati-hati orang lain? Tanya balik diri kau, tanya balik, kenapa kemurungan tu berlaku? Kau keluar daripada kemurungan tu sendiri. Jawapan tu ada pada kau. Jadi kau buat rawatan ke sana, ke sini, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke mana-mana, buang duit, buang masa. Jadi aku ada masa bercakap ni, biar aku bercakap dengan ramai-ramai, biar orang faham semua. Sheila Daud, tak ada kebahagiaan kot, maaf ya, saya tak tengok. Kenapa sampai tak ada kebahagiaan? Jangan sampai kita kufur nikmat. Tuan-tuan semua ingat, kita bangun pagi, seawal pagi kita bangun, kita masih ucap, halo bos, assalamualaikum bos, hai sayang, hai I love you sayang, anak aku, hai anak kan, mandikan anak, pergi sekolah semua. Ini semua ni kasih sayang, apa tak ada kasih sayang, apa tak ada kebahagiaan. Sedangkan orang-orang yang hipokrit, orang-orang yang separuh pada kita, seawal bangun pagi, mereka akan memikirkan bagaimana aku nak buat orang supaya benci orang ni. Dia fikir hati dia penuh dengan nafsu untuk buat macam mana nak bagi orang benci dekat sepolan. Sedangkan kita penuh kebahagiaan, penuh kasih sayang. Rahmat Allah Ta'ala tu pada kita. Telefon mak kampung, mak apa khabar, mak ayah apa khabar, ayah adik-adik semua sihat ke? Alhamdulillah. Ini kasih sayang ni. Jangan sampai kita kufur nikmat, bahaya. Kufur nikmat bahaya. Barang siapa bersyukur, aku tambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur, azab aku amatlah keras. Itu takut. Jangan. Puan Sheila, jangan sampai tahap macam tu, bahaya. Setiap kali kita bangun tidur, kita boleh angkat tangan macam ni. Kita pejam mata. Kita masih boleh buka mata. Berapa ramai daripada kita ni, jangan banyak-banyak lah ya. Ini 24,000 mata mandang ni, yang termasuk yang tak memandang saya. Berapa lah? Okey, 24,000 mata mandang ni. Saya cakap. Saya tanya soalan. Di antara kalian semua saya tanya, siapa di antara kalian ni semua besok pagi yang boleh bagi garanti kat saya, besok korang boleh bangun pagi. Cakap, siapa? Korang boleh, Tuan Azam besok pagi saya jumpa Tuan Azam. Siapa yang boleh bagi jaminan? Siapa yang boleh bagi jaminan besok dia boleh bangun pagi? Siapa? Tak ada satu orang umat pun yang boleh bagi jaminan, tuan-tuan. Berapa ramai yang kita ada tidur malam tak bangun-bangun dah 2 hari masuk hospital meninggal terus. Tak ada orang boleh berjanji kita boleh bangun-bangun pagi esok, kerana ajal tak tunggu tua. Mati tak tunggu tua, mati tak tunggu sakit, tuan-tuan. Sampai waktu kita Allah Taala panggil kita balik kita. Semua orang sedang menunggu giliran kita. Inilah biasalah, kalau perbualan yang baik mesti ada ganggu. Gitu. Jadi kita jangan kufur nikmat, tuan-tuan ya, insya-Allah. Setiap apa yang kita buat ni semua ujian hidup Allah Taala. Semua orang ada ujian hidup. Jangan kita umat-umat biasa. Rasulullah, nabi-nabi kita pun penuh ujian semua, macam-macam ujian ada. Ya? Nabi Nuh dalam mulut ikan paus Yunus dalam mulut ikan paus. Ikan paus ke tu? Jadi macam-macam Nabi itu diberikan Allah ujian. Apatah lagi kita manusia. Gitu. Cuma saya nak maklumkan tuan-tuan semua, jangan lari pada tajuk. Jangan korang ni lari pada tajuk ni, lari pada tajuk ni. Jadi ingat, bahasa tubuh kita ni boleh mempengaruhi fikiran kita. Jangan sampai yang tak macam tu. Jangan sampai kita tu ingat kita tu berlebih-lebihan. Gangguan jiwa, gangguan fikiran, gangguan setan. Kalau gangguan setan, kalau gangguan jin-jin semua ni, kau tak payah susah-susah. Kau dengarkan ayat yang kat YouTube tu je dah okey dah. Kalau ada tidak balik bulu roma kau meremang, melegak ya, itu kau balik cepat-cepat cari garam. Cari garam kasar. Tu sekilo berapa ringgit je, murah meriah tu. Beli garam kasar, cari daun bidara tumbuk, baca doa haikal tadi tu 7. Baca. Kenapa aku baca lain, korang baca lain? Sama je. Malahan korang lebih hebat bacaan lagi daripada aku. Itu bukannya soal bacaan, bukan soal tajwid, tuan. Ini soalnya amalan. Amalan atau istiqamah, amalan diamalkan, amalkan. Maka amalan tadi tu berbeza dengan istiqamah tu lain. Walaupun aku sebut Qul huwallahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, aku sebut itu aja,
Itu kesan dia lain tu daripada orang yang kena kesurupan tu. Bila aku ucap beberapa patah ayat yang aku doakan ruqyah tu, kesannya orang tu menggeletar, gigil macam terbakar tu lain. Itu lain kerana amalan tadi tu. Maka tuan-tuan tu ambil lah di sana. Ambil di sana apa yang kita kongsikan ni. Amalan-amalan tu diamalkan. Jangan kita tu terbawa-bawa pergi ke mana-mana, orang-orang cakap apa kita pun ikut ni. Ada saka, ada apa, ada macam-macam. Kalau nak saka sekali pun saka tu dia ada biar-biar je dia, tak ada masalah. Saka tu ada biar je selagi tak mengganggu ibadah. Semayang kau cukup 5 waktu, cukup anak-anak kau bahagia semua dah okey. Tapi kalau sampai mengganggu tu kena cek rawatan betul. Sampai nak bunuh diri lah, sampai apa-apalah, itu masalah lah. Tak boleh, tu kena cari rawatan. Aku setuju tu. Itu aku setuju. Terima kasih kongsi ilmu, insya-Allah. Ilmu ni pun saya belajar pada guru-guru saya. Kalau saya tak belajar pada guru saya, mana boleh saya dapat pengalaman pengetahuan ni, tuan-tuan. Begitu, Alif. Maaf tuan-tuan, saya mohon maaf. Excuse. Asal aku sebut excuse, mulut aku ada naik tinggi sebelah. Nak buat? Tolong ambilkan nasi abah sampai dah. Ya? Yang abah order tadi beritahu dengan dia. Dengan lain sekali, insya-Allah. Jadi gitu tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan. Jadi apa yang saya sampaikan tadi tuan-tuan tu renungkan, sebab ini tak ada ulangan balik kan, itu ruginya. Kalau di Facebook kita ada ulang balik tengok apa yang saya ucapkan tadi. Jadi macam tu tuan-tuan, macam itulah. Penyelesaian itu ada dalam diri kita sendiri. Ya, kenapa sikap kita berubah? Memang kerana gangguan tadi tu boleh jadi. Pertama perubahan sikap tu berlaku. Tengok suami tu benci, tengok isteri tu benci je. Kalau kat luar rumah duduk minum dengan kawan-kawan tu elok je. Gelak. Balik rumah je ketuk pintu je balik tengok muka isteri je. Dah panas hati dah marah-marah dah. Ada je kau nak cari alasan, bini kau tak kemas lah, tak lawa lah. Anak kau bising-bising. Dah lama anak mestilah bising. Wah, bising-bising sepah rumah. Dah lama keluarga memanglah kau duduk kat kubur lah, tak payah kau nak sepah-sepah. Duduk kubur kau kemas batu lisan, banyak batu lisan. Main dengan tanah kubur je kau begini. Kau tak nak balik rumah, tak nak sepah-sepah, tak nak tengok isteri kau. Comot-comot, kau belikan baju elok-elok. Sediakan dia baju elok-elok. Tak ada dia comot-comot macam tu. Gitu tuan. Ini awak pun bagi cukup-cukup makan je, macam mana isteri nak lawa-lawa. Gitu. Contoh. Jadi bila tengok isteri tu gaduh, perkara kecil pun jadi besar. Tak boleh selesai. Apa awak ni? Abang cakap pasal sambal belacan. Sambal belacan ni pasal sampai bergaduh. Macam tak ada batu lesung tak ada. Kan bergaduh. Abang kau tak nak buat, kau jangan pasal lah. Tapi aku nak buat batu lesung tak ada. Macam mana bang? Batu lesung tak ada, abang pergi ambil lah batu-batu kat luar tu, kau ketuk lah bang. Habis tu kau batu lesung ni tadi sama belacan, ni batu lesung lah gaduh. Benda yang kecil pun kau nak besar-besarkan. Ini masalah dia. Jadi bila kita ni manusia biasa dan manusiawi. Okey tuan-tuan ya, bila kita marah kita boleh kawal. Kau balik kerja penat kan, lapar. Okey faham. Kita ni bila lapar kita ada sedikit naik hipertensi, naik kan darah kita secara biologinya kita, medis kita, tensi darah kita naik, okey? Okey, itu ada sedikit penekanan pada usus kita dan perut kita jadi marah. Perut kita jadi tinggi. Hyper kita naik sampai ke otak, jadi darah kita naik. Di sana akan ada ejen autosol semua akan naik, kimia-kimia tu. Jadi kita memendamkan kau punya otak kau tu, tak boleh berfikir dengan pendek. Dengan fikir panjang, kau akan fikir pendek, kau akan marah, yang meletup terus. Di sinilah tidak normalnya. Boleh kita marah, boleh kita emosi, boleh. Tapi setiap yang kita emosi dan marahkan itu boleh dikendalikan. Boleh dikendalikan, faham tak? Engkau marah-marah kan? Engkau marah, contoh kau marah dengan mak kau marah dengan isteri kau. Kau tahu tak orang-orang ni orang yang syurga di bawah tapak kakinya. Kau marah dengan isteri kau ni yang jaga kau, yang mandikan kau, yang siapkan anak-anak kau semua. Isteri kau yang bertunggu lumba kat kau. Orang-orang yang berjasa dengan kau. Kau marah ni sampai kau lupa siapa yang kau marah tu. Ini yang maksudnya tak boleh dikendalikan. Emosi yang tak boleh terkendali. Emosi yang tak terkendalikan inilah yang dinamakan gangguan jiwa. Jadi ramai sekarang ni dengan kita ni, orang yang macam ni yang tak terima, yang tak faham bahawa dia tu punya gangguan jiwa sebenarnya. Orang-orang macam ni yang sepatutnya jumpa psikiatrik. Psikiatrik tu jumpa. Kenapa hospital tu ada? Sebab apa? Sebab konsumer tu ada.
permintaan tu ada, cuma orang malu-malu nak pergi jumpa. Kan? Gangguan jiwa ini sama juga gangguan segi gigi. Gigi kau tunjuk gigi kau. Kau kena jumpa doktor gigi. Kau jangan jumpa doktor jantung ke kardiovaskular, itu bagian jantung saraf. Kau kena jumpa doktor gigi. Kalau kau sakit mental jiwa, jumpa doktor jiwa, dia ada buat penenang. Sampai kau kemurungan lagi, balik daripada sunnah dan Al-Quran. Rasulullah SAW pesan, bila kau sesat kat dunia ni, pulanglah balik kepada sunnah dan Al-Quran, dia kata. Jadi dirukyahkanlah kita syariah, insya-Allah. InsyaAllah kalau ada jin belet dalam tu, dikepret habis semua. Hilanglah jin tu, tak mahu dah duduk dengan kau. Tapi kalau kau memanglah jenis tak boleh kawal emosi, kau ada masalah gangguan fikiran, bila masa nak selesai masalah ni? Jadi jangan campur adukkan gangguan jiwa, gangguan setan, setan belet dengan gangguan fikiran. Ingat tuan-tuan, rawatan kuno kita yang lama ni menggunakan garam, daun bidara. Ini daripada zaman Rasulullah lagi, dah diamalkan Rasulullah. Dan juga rawatan kuno tentang medis juga dah banyak. Ya, tentang psikiatrik, tentang gangguan jiwa. Bila emosi yang tak terkendalikan, marah yang tak boleh dikendalikan, itu ada gangguan jiwa. Gangguan di mana jiwa dan rohani, jasmani dan rohani tidak stabil. Batin kita kita tak boleh mengawal. Tak boleh mengawal emosi, tak boleh mengawal kemarahan. Ini masalah ini. Ya, maknanya tak stabil antara jasmani dan juga rohani. Jiwa kita dan juga fizikal kita. Ibaratnya lah tuan-tuan. Ibaratnya kita makan, ya, makan bakso, makan nasi ayam, makan ABC, macam-macam kita makan. Itu makanan untuk kita punya perut, untuk jasmani kita. Tapi makanan untuk rohani kita apa, tuan-tuan? Macam makanan untuk rohani kita itu zikir kita, dekatkan diri dengan Allah, itu makanan rohani kita. Itu makanan rohani kita, makanan dia. Kerana kita membaca atau melihat pemandangan yang hijau, kita mendapat satu rahmat kesyukuran. Ya Allah, besarnya nikmat-Mu, ya Allah. Kita nampak kebesaran Allah SWT melalui penciptaannya. Melihat wanita lelaki cantik kan. Itu semua ciptaan Allah Ta'ala. Jangan salah faham pula kau. Aku bukan sebelum kau tengok perempuan. Aku sebelum kau tengok cipta Allah, cipta anak ni lawa, anak cipta hidung mancung, anak kecil kan, mata biru semua tu. Cipta Allah Ta'ala. Mana boleh benda tu di-download? Tengok pokok, lautan, langit, ini cipta Allah Ta'ala. Ini semua cipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan Jadi bila kita tengok tu, kita, ya Allah, kebesaran-Mu, ya Allah, kebesaran-Mu kan. Kebesaran-Mu kan. Jadi bila kita tengok kebesaran-kebesaran, kita jadi bersyukur. Bila bersyukur tu secara automatik, jadi kita punya perasaan marah semua tu terpendam, terlarut di bawah. Kerana kita tu bersyukur, ya Allah, aku masih hidup hari ni, aku dapat melihat semua ni. Macam tu. Itu nikmat syukur kita. Barulah kita boleh stabilkan di antara jasmani dan rohani tadi tu. Jadi paling tidak, okey. Paling tidak kita dalam kemurungan, dalam kemiskinan dan kekurangan sekalipun, paling tidaklah kita melihat kebesaran-kebesaran Allah yang lain ni, ada orang lebih susah pada kita bersyukur. Jadi benda yang negatif itu pun tidak terlalu tinggi pro rate dia. Kalau dia 1000%, kau tengok alam sekitar, tengok dunia ni, tengok langit ni, tengok rumah-rumah orang yang roboh-roboh semua tu, tak ada keluarga bercerai-berai bagai tu. Kau tengok masalah-masalah orang ni, kau dapat memuhasabah diri kau sendiri. Aku lebih beruntung daripada mereka. Begitu. Jadi secara langsung negatif itu dapat menyeimbangkan kau punya emosi kau tadi tu. Aku bersyukur malah aku lebih ada daripada mereka lagi. Gitu tuan-tuan. Baik, insya-Allah udahlah. Aku dah tak mahu, aku tak nak cukup dulu. Okey tuan-tuan semua, insya-Allah saya bukannya orang cendekiawan, saya bukan sesiapa. Saya hanya orang biasa je yang bercakap melalui pengalaman, melalui rawatan. Apa yang berlaku di bilik rawatan, apa yang berlaku ke bilik rawatan, saya kongsi semuanya insya-Allah. Baik tuan-tuan semua, insya-Allah tuan-tuan boleh cari doa haikal itu, kalau boleh cari di YouTube, boleh khasiat doa haikal atau fadilat doa haikal, carilah insya-Allah. Mudah-mudahan ini saya mendapat sama-sama berkongsi manfaat ini. Mudah-mudahan, amin. InsyaAllah, mudah-mudahan kita tutup dulu apa yang kita sampaikan dalam ini. Semoga tuan-tuan mendengar dengan sampai ke hati, menyentuh ke hatinya. Kita tutup apa saja yang saya katakan sebelum itu. Saya minta maaf.
Jika ada kata-kata saya ni tersusun kata saya tu yang melukakan atau menyakitkan hati tuan-tuan semua yang mendengar, terima kasih, minta maaf banyak. Ya. Ya, saya terlalu banyak nak cakap sampai tak tu saya nak keluar mana tu ayat tu lupa tuan, macam itulah. Tapi saya masih bercakap lagi insya-Allah. Jika ada salah silap saya mohon maaf untuk semua yang melihat saya tanpa mengurangkan rasa hormat saya untuk semua 26 juta mata mandang termasuk yang tak mandang. Terima kasih banyak-banyak semuanya, alhamdulillah. Doakan saya sampai ke Sarawak. InsyaAllah 10 pagi esok saya sampai Sarawak dah insyaAllah. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup dulu dengan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal Kuala Lumpur, Selangor. Bye bye.